Yo, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua bersama saya di Mafa Amplak. So, cerita apa hari ni? Saya nak kupas dan bidik. Macam biasa, cerita Gore. Back Home 2025. Cerita ni ditayang 25 Julai 2025. Tapi sayang, cerita ni low sikit lah rated dia. Sebab cerita ni di Malaysia tak masuk setahu saya. Pelakon utama dalam cerita ni, Pete Davidson. Dia juga seorang pelawak dekat US. So, cerita ni mengisahkan apa? Tentang seorang budak bernama Max yang mempunyai masalah sosial, masalah gejala, masalah vandalism dan pelbagai-bagai lagi masalah dan ditangkap oleh polis. Pendekkan cerita, Max ni kena khidmat masyarakat di rumah orang tua. Tapi cerita ni tentang apa? Kenapa macam bosan je? Tak lagi. Masa dia dekat rumah orang tua tu, Max perasan yang kaki tangan pekerja kat situ larang Max untuk masuk ke tingkat 4. Apa berlaku kat tingkat 4 tu? Korang kena tengok sendiri. Tapi alkisahnya, Max ni degil. Dia tetap nak masuk tingkat 4 tu. Dan makin lama dia bekerja dekat situ, orang-orang tua dekat area situ pun aneh-aneh semuanya. Cerita ni ada plot twist. Cerita ni ada ending yang wow. By the way, cerita ni daripada studio Lion Gates. Director cerita ni James DiMonaco. Pernah juga mengarah cerita The Purge. So, bila dah ada The Purge tu, kita nampak lah dia punya vibe tu macam mana. Sokong tak? So, nak cerita first act, second act ke third act tu, first act, ya Allah, slow yang teramat. Sangat slow. Kita tak tahu apa berlaku. Dia buat kita berfikir, dia buat kita runsing cerita ni. Aku tengok pun runsing. Tapi dah masuk second act, kita dah dapat dah puzzle tu. Kita nak sambungkan macam mana, apa yang berlaku dekat area ni. Max cuba nak merungkaikan misteri yang ada kat rumah penjagaan orang tua ni. So, aku tak nak cerita dia punya storyline, bidik-bidik besar-besar alam. Baik korang tengok sendiri. So, aku nak lompat ke last act. Last act dia marvelous. Sangat marvelous. Kenapa? Gore dia. Aku yang suka tak cerita gore, maklumlah. Tapi third act memang sangat gore. Dan aku faham kenapa Malaysia tak terima movie ni. Percayalah, kalau kau tengok pun korang pun akan faham. Nak cakap cerita ni underrated, bolehlah juga. Nak kata terlalu hype, taklah juga. Tapi cerita ni macam orang tak nampak je. Tapi aku tengok. Sebab apa? Ada kat situ. Sebab bahasa kasar dalam cerita ni tak kasar mana pun. Cuma acting dia memang sangat chef kiss bagi aku. So, aku tak nak buang masa rating untuk cerita ni. Walaupun movie luar tak suka, tapi aku suka. Aku bagi 10/10. Memang lengkap weh. Oh, dan lagi satu, kenapa Malaysia tak masuk? Dia ada unsur-unsur agama, tapi dia tak sentuh agama Islam. Dia ada agama diorang sendiri. So, agama baru. Aku tengok pun pusing-pusing juga, tapi iman kuat. So, itu sahaja daripada aku di Mafa Amplak. Jangan lupa untuk like, share, subscribe dan komen. Komen lah kat bawah tu. Apa-apa movie ke apa. Aku nak try movie korang macam mana. Apa pendapat korang tentang movie ni. So, itu saja daripada aku.